Hello, Assalamualaikum guys. Welcome back to Mat Yo Spy Channel. Dan hari ni kita akan bermain game Natural Disaster. So, hari ni saya akan bermain bersama Idris. Dan jom kita main game ini. Okay, first map kita akan main di Lucky Mart. So, kita nak buat apakah ini? Kita kena tunggu. Okay, dia dah bunyi dah. Okay guys, dia punya disaster dia dah spawn, iaitu Blizzard Sick Worms and Farm Shelter. Okay, saya akan menurut di sini. Saya ikut Idris. Angin agak kencang ya guys. Okey, saya akan bersembunyi di sini. Struktur kabinet ini pun tidak stabil ya. So saya kena cari tempat lain. Okey, sini. Okey, ini adalah tempat shelter saya. Harap-harap papan ini tidak pergi meninggalkan saya. Okay guys, kita survive round yang pertama. So, this is the arch part punya map. So, jom kita tunggu dia punya disaster. Okay, sampai itu cara saya dan Idris berkomunikasi ialah dengan cara chat di dalam chat box yang disediakan di Roblox. Okay, jangan bertolak-tolak ya guys. Nanti jatuh, mati. Okay, exit range. Cari tempat untuk berlindung daripada exit range. Exit range. Stay indoors. Okay, itu kawan saya Idris aka Zombie. Semua orang di dalam server ini selamat di kedai. Dan apakah ini? Saya pun tidak tahu. Kerana barangnya sudah tak ada. Okey, bumbungnya sudah tak ada guys. Kita kena cari tempat yang lain guys. Okey, bawah ni. Okey, selamat. Okey, turn out of here. Okey, Idris. Okey, jom kita out. Okay.
Dan manakala 4 orang di sini di bawah pokok selamat. Okay, kita zoom out Idris. Okay, Idris tidak survive ya. So, saya survive 2, Idris survive 1. Adakah itu betul? Ya. So, kita dah main 2 round. Dan kita akan main lagi 3 round. Dan korang jangan lupa subscribe to Mat Yus Spy channel. Like, share dengan kawan-kawan korang video ini. Dan komen di bawah apa suggestion korang untuk video selepas ini. So, ini ialah fuel station. So, ini adalah kedai stesen minyak. Ini stesen minyak. Ini adalah kedai macam mesra lah dekat kedai stesen minyak. So, saya rasa saya nak berlindung di sini dahulu sebab kita boleh tengok langit berubah menjadi warna kelabu. So, itu tanya agak tidak selamat. So, jom kita stop. Don't stand in the open or in high places. Jangan berdiri di tempat terbuka ataupun tempat yang tinggi. Tapi ini terbuka. Ini juga terbuka. So, kamu patut berhati-hati. Okay. So, Idris mati. OMG, I die. Follow me. Okay. No, I don't want to die. Okay. Ini semakin menggadas you guys. Okay, saya berada di sini. Okay, saya rasa tidak selamat. Saya akan tidak selamat. Okay, kita akan duduk di cashier. Selamat datang. Nak apa? Hanya 4 orang saja survive. Dan maksudnya 3-1. Di manakah Idris? Okey. Okey, kita akan bermain map Prison Panic. Ini favorite map saya. Begitu juga dengan Idris. Good job Aiman. Thank you. So, adakah saya akan jadi prisoner ataupun polis? Okay, saya rasa saya akan jadi prisoner. Okay, saya akan jadi prisoner. Okay. Nombor saya ialah 247363. Sekarang kita tunggu orang bukakan pintu untuk kita. Kita tak boleh glitch ya guys. Kita tak boleh glitch. So kita tunggu je. Setakat ini tiada orang lagi yang okay, itu dia dan disasternya ialah volcanic eruption. Get away from the volcano. Ada gunung berapi yang meletus je guys. Dengan berulang-ulang kali kita dengar bunyi letupan di luar, tetapi kita di dalam penjara. Macam mana kita nak keluar guys? Macam mana guys?
saya boleh dengar bunyi batu-batu berkocak. Help, I'm still in the prison. Me too. Okay, kita boleh nampak ya guys. Salah satu daripada jalan ataupun bumbung. Guys. So, ini amat membahayakan prisoner di dalam penjara. Okay, itu dia. Idris. Help me. Thank you. Oh no. Idris mati. Dia kena lava. Oh my goodness. Okay, saya survive lagi. So, in total 4-1. So, kita akan main last round. So, this is the last round. So, the last map is Sunny Ranch. Okay, ini dia kandang lembu rasanya. So, patutkah saya naik? Tidak. Dan saya lupa nak reset karakter saya kepada karakter yang asal. Oh no guys. The disaster is gempa bumi guys. Gempa bumi guys. So kita kena get away from the tall structures. Okay, so kita kena tak boleh kena dia punya tall structures ataupun benda-benda yang ada di dalam map ini. Kalau tak, kita akan dicampakkan ke dalam laut. Dan kita akan mati. So, itu dia kandang. Sebahagian daripada sepihan-sepihan kandang sudah jatuh. Tapi tiada lembu. Nasib baik tiada lembu. Okey, sekarang kita hanya lompat. Si kakak lompat. Okey. So, hanya tinggal 3 orang je kat sini. OMG, I'm so noob at this. No, you are... noob. Kalau saya bukan yang noob. Dia cuma tidak pandai control dia punya telefon. Dan saya